Malam ni aku pergi pasar raya Eko dan terjumpa satu produk yang bagi aku boleh jadi bekalan pilihan camper lah. Wow Pasta, satu jenama dari Indonesia. Aku tengok ada 3 jenis, aglio e olio, bukan aglio lah, abaikan G, spaghetti carbonara dan spaghetti goreng. Favourite aku aglio e olio lah. Mereka guna capellini atau orang Melayu kata angel hair. Ada chili flake dan minyak bawang putih. Resipi asal pun begitulah, tapi aku kena reconfirm dengan Marco Ferraris jugalah bila dia main rumah aku nanti. Sebab nak tunjuk dia punya ringkas dan mudah untuk masak, aku guna dapur portable ni. Tiga minit masak. Guna air rebus capellini tu juga untuk bancuh sambal dia. Tuang air lebihan dan gaul. Kalau hampa ada daun parsley, top up lah atas dia bagi bau lagi best. Aku tak ada, aku guna oregano je. Okey lah. Hang cubalah tengok. Ni bukan iklan berbayar dari Eko noh.